Ini adalah jentera saya, Honda Africa Twin CRF 1100L DCT tahun 2024. Right. Ini adalah model terbaru daripada Honda Africa Twin yang terbaru, yang mana dia setting untuk touring, bukan untuk off-road. Sebab tayar depan dia dah jadi tubeless dan rim dia 19 inci. Kalau dulu sebelum ni rim dia adalah pakai tube dan rim 21 inci. Sekarang dia dah tukar untuk touring, setting untuk touring 19 inci dengan tubeless. Okey. So saya nak let go motor ni atas sebab-sebab tertentu lah. Okey, sebab dan motor ni register tahun lepas 2024. So, dia datang sekali, saya dah siap pasang semua dah buat dah. So crash bar oleh SRC SRC bukan kaleng-kaleng. So spotlight Spotlight Denali D3. So 2 biji kiri dan kanan.